sayang pesana terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang berusaha Puan Nurzihan binti Ali Musa, Pengetua SMK Kuala Ketin, Encik Wan Zainuddin bin Wan Husin, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Rosli bin Saidin, Penolong Kanan Hal Ilmuwan Murid, Encik Syarif bin Ibrahim, Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Bakori bin Saleh, Penolong Kanan Tingkatan 6, Encik Suhizan bin Jendin, Penolong Kanan Pendidikan Khas, guru-guru kanan, kaunselor sekolah, barisan guru yang berdedikasi, seterusnya rakan-rakan serta warga SMK Kuala Ketin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke majlis perasmian amalan guru penyayang, mentor menti, jom ke sekolah dan sambutan hari lahir Januari hingga April 2025. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia yang jua, maka kita diberikan ruang dan waktu serta kesempatan untuk berkumpul dalam majlis pada pagi ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, program pada hari ini dilaksanakan bagi menyemai rasa kasih sayang dan sifat menghargai dalam kalangan warga sekolah, terutama guru-guru dan para pelajar, sekaligus menjana suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif di sekolah. Di samping itu, program ini juga diharapkan dapat menarik minat murid untuk hadir ke sekolah setiap hari dan sedar akan tanggungjawab sebagai seorang murid serta anak yang menghargai jasa ibu bapa dan guru-guru. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati dan memuliakan majlis dengan hormatnya menjemput Muhammad Afiq Fikri bin Abdullah daripada kelas 4 UUM bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asy-syafi'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafur, kami merafak rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis pelancaran amalan guru penyayang, mentor menti, jom ke sekolah dan sambutan hari lahir tahun 2025. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami ini. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dirahmati, sama ada dalam aspek akademik maupun co-curriculum. Seterusnya, mampu melahirkan generasi pelajar yang gemilang di dunia dan di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, kami pohon ya Allah supaya matlamat pelaksanaan program ini dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang, dan jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi kami. Ya Munzilal Barakah wa Kashifal Ghummah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
majlis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Afiq Fikri atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Semoga majlis kita sentiasa dirahmati hingga ke penghujungnya. Guru mengajar sepenuh hati demi kerana murid sayang. Apa diajar lekat di hati, itulah harapan guru penyayang. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Puan Nurzihan binti Ali Musa, Pengetua SMK Kuala Ketil, untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan program kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak anda berdua pengacara majlis, yang berusaha Encik Wan Zainuddin bin Wan Husin, penolong kanan pentadbiran SMK Kuala Ketil, yang usaha Encik Rosli bin Saidin, penolong kanan hal ehwal murid SMK Kuala Ketil, yang berusaha Encik Syaril bin Ibrahim, penolong kanan co-curriculum SMK Kuala Ketil, yang berusaha Encik Bakori bin Saleh, penolong kanan tingkatan 6, barisan guru-guru kanan, guru-guru dan seterusnya anak-anak SMK Kuala Ketil yang disayangi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Salam Malaysia Madani. Salam Malaysia Madani, cikgu. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih semua. Baik. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia daripadanya, dapat kita berkumpul lagi pada pagi yang berbahagia ni untuk satu lagi majlis yang kita kena buat lah, untuk sepanjang tahun dalam sesi pembelajaran ni, iaitu majlis pelancaran amalan guru penyayang, program Jom ke Sekolah, program mentor menti sambutan hari lahir, untuk tahun yang inilah, sesi pembelajaran 2025-2026. Jadi saya ni jadi kita kena tengoklah kenapa kita kena buat pelancaran guru penyayang di setiap tahun. Jadi amalan guru penyayang ni telah dizahirkan melalui satu surat siaran KPM bilangan 4 tahun 2012, mengarahkan kita untuk melaksanakan program sekolah penyayang dan guru penyayang serta anak-anak murid yang disayangi. Kalau kamu sayang dekat saya, berhenti cakap. Siapa bercakap tadi, saya point ni macam tu, cikgu tolong ambil dia mai buat kat depan. Saya nak bagi soalan kuis kat dia. Kalau dia bernasib baik, saya jemput dia berucap sekali. Okey, jadi kalau siapa lagi berbunyi, saya tak nak cakap lah. Selain daripada guru penyayang, awak juga kena sayang jugalah dekat cikgu kan. Jadi kena hormat dekat cikgu waktu cikgu tengah bercakap. Jadi semua sekolah perlu melaksanakan dan membudayakan amalan sikap kasih dan sayang di sekolah. Jadi anak-anak yang ada di sekolah ni sepatutnya harus ada rasa perasaan disayangi itu. Jadi saya nak tanya awak, yang ada dekat sini ada rasa-rasa disayangi ataupun tidak? Rasa-rasa ada tak cikgu sayang dekat awak? Cuba fikir balik. Saya tak nak bagi jawapan di atas apa-apa saja tindakan guru ataupun apa yang cikgu bagi kat awak, aktiviti sekolah yang dijalankan. Tapi cuba tengok balik lah. Kita boleh muhasabah diri. Okey, konsep dia, guru memiliki sifat kepedulian terhadap muridnya. Okey, every child matters. Okey, setiap daripada anak-anak yang ada dekat sini adalah
hingga tingkatan 5, ya, atau murid-murid di PPKI. Ya, jadi kita ada semua jenis pendidikan, ya, aras pendidikan, dan semua dilayan mengikut keistimewaan masing-masing dan keperluan masing-masing. Jadi kita tak perlulah ada rasa tingkatan 6 rasa macam depa ni tumpang saja, tidak ada. Semuanya murid-murid SMK Kuala Ketil dan anak-anak istimewa kita di PPKI juga diberi layanan yang sepatutnya mereka terima, sama juga dengan yang tingkatan peralihan sehingga tingkatan 5. Okey. Semua murid menjadi aset paling penting kepada sekolah. Aset penting kepada sekolah sebab apa? Yang pertama, okey, hari ini 23 hari bulan. Esok apa dia? Esok apa bulan? 24. Apa yang ada pada tarikh 24? Keputusan SPM. Okey, satu aset penting kepada sekolah. Sebab bila diumumkan keputusan esok, itulah apa yang awak beri kepada sekolah, keputusan tu. Kita kan tengok berapa orang dapat straight A, kan, berapa orang lulus penuh, berapa orang yang paling malam tadi, berapa orang yang tak hadir tu kan. Yang tu lah kita tak nak tu. Jadi semua daripada awak ni memberi sumbangan kepada sekolah dalam bidang masing-masing. Okey. Okey, selain pada itu, konsep guru penyayang dan sekolah penyayang ni juga adalah untuk menghargai sumbangan murid, sumbangan ibu bapa, komuniti dan masyarakat di sekeliling sekolah kepada sekolah. Okey, amalan guru penyayang ni kena dilaksanakan secara berterusan. Dengan dua cara. Satu, aktiviti jangka pendek. Okey, hari ini buat selesai. Okey, esok buat selesai. Seminggu buat selesai. Tapi ada juga aktiviti yang dijalankan dalam jangka panjang. Okey. Amalan guru penyayang ini boleh diterjemahkan melalui aktiviti seperti, okey, yang pertama, mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah. Yang cikgu duk tunggu awak tu dekat pintu pagar tu, tu amalan baiklah. Sebab cikgu tunggu awak dekat depan tu kan, ucap selamat datang, tanya sihat tak sihat, okey, tunggu tengok awak kan. Kemudian pelaksanaan mentor-menti, awak akan dapatlah nanti guru-guru yang sebagai ibu dan ayah. Okey, memberi penghargaan kepada murid. Okey, apa dia penghargaan kepada murid? Baru-baru ni kita buat sambutan menghibah. Sebab apa? Satu hari tak belajar. Kita punya raya ni seronok kita raya kan. Apa pun pakai baju lawa, kan, pakai baju lawa, pakai kasut tumit tinggi. Tapi saya pesan lah, jangan tinggi sangat, saya tak boleh jalan kan. Kali tembus tar tu jenuh saya nak repair pula tar. Berlubang kan. Ingat apa dia? Rupanya bukan kasut tumit tinggi kan. Jadi tak boleh tinggi sangat. Okey, tudung pun pakai warna-warni. Apa tahu tak? Ada sekolah lain kena pakai tudung sekolah. Lepas tu saya tengok ada pakai lecu. Tahu tak lecu? Apa dia lecu? Lipstick kan. Ada pakai lipstick, ada pakai bulu mata kan. Ada pakai blusher kan. Okey. Blusher tanam lah, blusher kat atas lah. Apa ingat dia tak tahu blusher tanam tak tanam kan. Kan. Tapi ingat kening-kening ke, bulu-bulu kening tu tak boleh tanam lah, dosa bagi orang Islam lah. Yang bukan Islam tu tapi tak boleh pakai kat sekolah. Masuk bulu mata duk jentung-jentung kan, sampai tak nampak apa yang cikgu ajar kat depan. Okey lah. Okey, tu kita bagilah. Tu salah satu penghargaan untuk awak gembira di sekolah. Satu hari. Okey, kita raya saja kan, pakai baju cantik-cantik, ambil gambar semua. Okey, itu antara dia yang kita laksanakan. Kemudian kita akan buat juga amalan senyum. Siapa? Cikgu pun awak bagilah siapa pada cikgu. Assalamualaikum cikgu.
Cikgu pun akan jawab balik, selamat pagi, sihat tak awak hari ni, kan? Itu menunjukkan kita saling sayang menyayangi. Okey lah, masih ada juga lagi yang bercakap. Melalui aktiviti dan program seumpama ini diharapkan, sekolah mengharapkan unit bimbingan kaunseling sekolah menengah kebangsaan Kuala Ketil dapat memperkenalkan dan mempromosikan serta meningkatkan pemahaman terhadap elemen-elemen kesejahteraan yang perlu diterapkan untuk mendidik, untuk diamalkan serta dihayati sehingga menjadi rutin dan budaya semua warga SMK Kuala Ketil. Okey, masih ada ramai dia bercakap. Okey, kalau dia bercakap, dia tak dengar apa yang saya cakap. Okey, saya nak tekankan kat sini bahawa kita mengamalkan konsep saling sayang menyayangi. Sebab tu saya tak nak ada isu-isu sensitif. Sebab di sekolah ini kita ada 4 bangsa. Melayu, Cina, India dan masyarakat Siam. Jadi saya tak nak siapa-siapa pun main isu perkauman dekat sini. Sebab kita nak hidup dalam keadaan harmoni. Siapa bergaduh, saya panggil polis. Apa bergaduh, berjawab dengan polis. Apa sentuh kawan-kawan, kita pergi jawab dengan polis. Okey, sebab saya kata dah, saya tak nak ada isu-isu perkauman. Tak nak ada isu-isu hasutan ke apa ke. Okey, kita nak hidup dalam aman dan harmoni, saling sayang menyayangi. Sebab siapa mainkan isu-isu sensitif ataupun sentuh sana sini, kita akan report polis sahaja. Sentuh tu bukan sangat tumbuk-tumbuk lah. Bukan sangat tumbuk-tumbuk. Sentuh-sentuh macam ni. Sentuh. Apa kira sentuh jugalah. Cuik-cuik-cuik macam tu. Alah comelnya. Gini-gini. Macam tu. Jaga. Hampa kan. Dekat sekolah ni ada CCTV. Hampa je yang tak tahu. Okey. CCTV tu duduk dalam bilik saya saja. Saya je yang boleh tengok. Jadi hampa jangan duk buat perangai pelik-pelik. Okey. Baik. Sayang memang, sayang menyayangi. Tapi janganlah over sangat kan. Kena ada batasan dia. Dan kita faham. Okey, tujuan program kita laksanakan. Okey, tujuannya objektif program membentuk budaya amalan baik dalam kalangan guru dan murid. Serta semualah warga SMK Kuala Ketil, termasuklah staf sokongan dan juga pekerja swasta. Pekerja swasta, siapa pekerja swasta? Pakcik-pakcik dan makcik yang jadi cleaner, pak guard kita dan juga makcik kantin. Okey, saya nak bagi tahulah pada kemarin ke semalam, hari ni hari Rabu, hari Selasa apa panggil apa? Semalam. Ada setengah tempat dia sebut kemarin, ada setengah tempat sebut semalam. Bila kita sebut semalam, dia kata malam tadi cikgu. Okey. Semalam ataupun kemarin 22 hari bulan. Okey, ada berlangsung program dekat sini bersama dengan Tingkatan 5, bersama dengan Yayasan Pelajaran Mara. Okey, apa yang saya kesankan ialah di sebelah sana terutamanya dan juga di sebelah sana, belakang sana dan juga di sebelah sana ada banyak sampah. Plastik burger, kotak minuman, botol air, aiskrim. Kenapa awak buang dekat sana? Kenapa awak buang? Tong sampah kita sediakan. Jadi jangan buang sampah merata-rata. Kalau awak buang sampah merata-rata, tu ciri-ciri kita tak sayangkan orang lain. Sebab awak menyusahkan dan menambah kerja pembersih. Okey? Kerja mereka banyak lagi, nak cuci tandas lagi, nak siram pokok bunga lagi, nak cantas, nak buang sana sini. Tapi sampah tu, okey, takkan berada di situ kalau kita tak buang. Jadi kita jangan buang sampah merata-rata. Tolong hormat semua orang yang ada di sekolah ni. Jadi saya sangat malulah ketika pegawai-pegawai
Jadi jangan buang sampah merata-rata nah. Dan saya kata kita dah bagi tahu dah, makan hanya di kantin, bukan di kawasan-kawasan sekolah. Ya. Jadi bila awak makan merata-rata, awak buang sampah juga merata-rata. Tu ciri dia tak, bukan sekolah penyayang lah tu. Okey, yang tu ciri dia pentingkan diri. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Memupukkan serta memupuk sikap dan nilai-nilai murni dan membina imej diri yang positif, meningkatkan rasa kasih dan sayang antara warga sekolah. Okey, harapan daripada program ni, outcome dia, matlamat yang kita harapkan, menarik minat dan keseronokan murid untuk hadir ke sekolah. Yang ni pun satu isu juga. Hari raya tu penuh kan, tiba-tiba bila hari Ahad kosong. Sebab apa? Mereka sambung cuti yang hari Jumaat Sabtu kan. Hari Rabu tak mau koko, terutama kalau kena pakai uniform kan. Hari Khamis meraihkan hari Jumaat yang akan datang kan. Hari Jumaat dan Sabtu yang akan bercuti. Jadi tu yang awak amalkan. Kenapa kan? Ya, jadi kita nak awak seronok dan minat untuk hadir ke sekolah. Okey, serta memupuk sikap murid untuk lebih berkeyakinan. Okey, macam mana berkeyakinan? Macam mana berkeyakinan? Bukan mudah ya. Jadi kita nak cuba lahirkan anak-anak didik yang berkeyakinan. Yang pertama, sifat positif. Bila cikgu tanya, siapa nak pegang jawatan apa-apa? Siapa nak jadi pembimbing makan sebaya? Ramai orang mohon. Itu ada satu keyakinan. Okey, untuk berdiri dan bercakap macam saya bercakap sekarang, perlukan keyakinan atau tidak? Perlu. Jadi saya harapkan lepas pada ni, ramai anak-anak yang boleh berdiri dan bercakap di depan. Ini untuk masa depan awak nanti. Ya, untuk masa awak depan, waktu awak bekerja nanti nak. Okey. Supaya lebih berkeyakinan dan berjaya di masa hadapan. Betul, saya cakap sangat betul. Awak yakin sekarang, bina sekarang nilai positif dalam diri awak yang di sekolah, awak akan bawa sifat tersebut hinggalah ke masa hadapan lah, sehingga awak tua. Okey. Sekolah ini melahirkan murid-murid yang lebih berdaya saing dan terus cemerlang dalam semua aspek pendidikan. Okey, siapa yang memang otak dia tidur pun dapat jawab soalan, teruskan yang macam tu. Siapa yang boleh melompat, sila melompat di padang. Ambil acara lompat tinggi, lompat jauh. Siapa yang pandai melempar, ambil acara lempar cakra. Siapa yang pandai debate, ambil acara dalam debate. Siapa yang seronok bercakap di depan, kita buat esok public speaking. Kita buat choral speaking, cakap semua. Siapa yang ada bakat seni, boleh nyanyi, nyanyi. Siapa yang ada bakat tarian, tarian. Okey. Jadi semua tu kita akan ambil kira untuk bina keyakinan diri dalam diri awak. Bukan mudah untuk berdiri dan bercakap dan buat sesuatu di hadapan pentas semua orang tengok. Itu satu yang awak sepatutnya ada. Membangunkan sasiah diri yang lebih baik, cemerlang. Lama dah kita tak sebut benda ni, iaitu anak-anak ABC. Dekat sekolah kita ada lah tempat ada perkataan ABC tu. Macam tak nampak aja. Ada tak ABC? Tak ada no? Sepatutnya ada tu. Anak-anak ABC, iaitu anak yang baik lagi cerdik, cemerlang. Kami doakan untuk anak-anak SMK Kuala Kedah ni, membina jati diri murid dan membantu menyelesaikan masalah murid. Okey, anak-anak didik ni, saya bagi tahu ni, sayang-sayang
saya pindahkan sayang-sayang saya sebelah sini, yang sini kita pindahkan ke sini. Jadi saya boleh tengok semua anak-anak dan sayang-sayang saya. Sebab dia pun suka cakap. Okey, kalau anak-anak ada masalah, ya, yang rasa selangat membelenggu diri sampai tak boleh nak senyum, stres, kan, tak boleh nak senyum. Jadi kita ada 2 orang cikgu kaunselor. Yang pertama, Cikgu Yasmira ni dah diperkenalkan ke belum? Betul? Oh dah. Okay, semua kenal kan Cikgu Yasmira? Ya, kaunselor barulah dekat sekolah kita. Dan juga jangan lupa lah tu, dia jaga yang kurus lagi handsome tu. Tu. Okey. Cikgu Kudri kan. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh berhubung dengan mereka. Jangan simpan masalah awak sampai apa? Sakit dada-dada, pening kepala, sampai tak boleh nak baca buku, sampai tak boleh nak tidur. Jadi jumpalah kaunselor. Sebab kaunselor ni mereka mendengar dan tolong menyelesaikan masalah. Okey? Bagi jalan macam mana cara nak selesaikan masalah. Okey. Itu konsep penyayang tu. Okey. Kita juga nak mengamalkan di sekolah dengan konsep 5K. Okey, bukan Datuk K. Konsep 5K. Datuk K tak popular dah, dia tua dah. Dah. Okey. Sama agak lah dulu orang kata popular Datuk K, misalnya kan. Okey. Amalan ataupun konsep 5K. Yang pertama, anak-anak, sayang-sayang saya. Sayang-sayang saya sebelah ni. Yang pertama, kesepunyaan. Apa dia kesepunyaan? Apa dia kesepunyaan? Dia cakap ni, tak nak tunjuk. Tak tunjuk ni. Dia cakap. Okey, apa dia kesepunyaan? Tanya Cikgu Azian. Okey, konsep kesepunyaan. Okey, SMK Kuala Ketil ni apa? Sekolah lah. Kita punya ke tak? Punya kan? Sayang tak SMK Kuala Ketil? Sayang. Sebab ni sekolah apa? Sekolah kita, betul tak? Okey, jadi kesepunyaan. So kita kena ada rasa bahawa kita ni ada tanggungjawab kepada sekolah. Sebab bila kita keluar ke sana, orang akan tanya. Okey, kalau awak tengah berlari-lari, ni nak dapat nombor 1, orang tanya, tu nama apa budak tu? Orang tak tanya yang tu, orang tanya apa? Sekolah mana? Betul tak? Kalau awak dapat hadiah, seronok kan, bawa bendera sekolah apa semua. Sebab apa? Kita ada rasa kesepunyaan, sayangnya kita kat sekolah ni. Semua ni warga. Lepas tu kita akan K yang kedua, kemesraan. Mesra di antara satu sama lain. Jangan gaduh, jangan duk sombong, jangan tengok kawan pun tak senyum. Senyum itu satu sedekah, tak rugi pun awak senyum, bukan kena bayar. Senyum saja, senyum saja. Okey, 1, 2, 3, senyum. Senyum kan, senyum. Cikgu Wan senyum. Cikgu Wan senyum. Tepuk. Cikgu Wan senyum. Okey. Okey. Bila kita senyum, orang akan rasa mesra dengan kita. Boleh tak kalau kita ni marah dekat orang tu, kita senyum dah dekat dia? Dah kan? Pandai-pandai buat guna. Buat kan? Tak, kita tak mau. Jadi kita kena senyum dekat kawan-kawan kita, cikgu-cikgu kita, ya, ibu bapa kita. Bila kita senyum, kita akan mesra dengan orang lain. Yang ketiga, yang ini kepuasan. Okey, apa dia puas ni? Puas ni macam kita minum air, hilang dahaga, puas. Okey. Kalau hari ni saya tak baca buku, kita ada kempen membaca buku sebelah nanti lah. Okey, kalau hari ni tak baca sebaris harian, rasa tak puas. Kita kena ada rasa puas hari ni, masuk pukul 7.45
ada kepuasan ya. Okey, kesabaran. Sabar sama sabar. Ya, belanggar pintu, lalu dia lalu, kawan buka pintu, belanggar sikit kena dia dekat sini. Allah nak tumbuk dah. Sabar. Kita kena ada kesabaran ya, sabar. Orang yang sabar ni Tuhan sayang. Okey, yang ketiga, yang kelima keseronokan. Keseronokan berada di sekolah. Okey. Jadi saya tak naklah ucap panjang-panjang dan lebih masa. Okey. Anak-anak sekalian tolong dengar. Okey, dengar lafaz keramat Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini okey, mesra. Terima kasih, mesra. Okey. Saya dengan ini merasmikan pelancaran program amalan guru penyayang, program Jom ke Sekolah, program Mentor Menti dan program sambutan hari lahir murid SMK Kuala Ketil bagi tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Mohon Puan Pengetua untuk kekal berdiri di atas pentas bagi pelancaran gimik. Kita teruskan majlis dengan pelancaran gimik perasmian dengan menjemput Puan Pengetua, barisan penolong kanan, kaunselor sekolah untuk bersama-sama melancarkan gimik perasmian majlis. Dipersilakan.